Hai, kita bersama podcast Sana Sini. Hari ini saya Sivaraj Chandran dan saya Siva Murugan Pandian. Dan bersama kita hari ini tokoh yang dikenali ramai semua, Prof. Taufik Yaakob dari Universiti Melaya. Dari Universiti Melaya. Dan Prof. juga sebagai Syarah Kanan Universiti Melaya. Jadi hari ini Prof sihat Sibuk sikit hari ni. Saya tahu banyak hal dalam masa seminggu ni. Dan pilihan yang kecil lagi. So Prof saya lihat hari-hari dalam berita beri analisa apa tentang PRK. Very interesting. Kadang-kadang kita ada dua penganalisa politik. So apabila kita bincang nak bawa siapa, Prof bagi berapa nama, saya cakap Prof, you antara penganalisa politik yang terkemuka dalam negara. You nak bagi lagi seorang siapa? Dia cakap ada lagi seorang. Dr. Taufik. Jadi Doktor, sebelum tu walaupun topik besar hari ni tentang PRK Air Kuning, tapi kita mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan salam takziah kepada keluarga almarhum Tun Badawi, kerana beliau merupakan Perdana Menteri yang kelima, yang merupakan seorang pemimpin bagi saya yang tenang, yang selalu senyum. Tak pernah saya lihat dia marah sejak saya menceburi dalam bidang politik. Tahun itulah dia menjadi Perdana Menteri, dan saya lihat dia ni seorang very calm, composed leader, you know. Masa tu ada pelbagai cabaran, tapi beliau mengendali dengan cara yang penuh wibawa, and you know, very very cool. And pada masa 2004 beliau telah menangi mecah rekod menangi lebih kurang 198 kerusi. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Jadi kita menjadi tanggungjawab kita. Saya pun berada di Masjid Negara tadi. Saya untuk pay our respect, dan dalam menjadi tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia untuk pray for him, untuk keluarga beliau sekali. Dan Prof ada pengalaman tulis 3 buku berkenaan dengan Pak Lah. Jadi mungkin saya rasakan bahawa sebagai seorang bekas Perdana Menteri, beliau juga adalah seorang negarawan. Betul. Tanah air yang tidak boleh kita tolak, ada legasi dan sumbangannya. Malahan kita boleh pecahkan kehidupan beliau itu kepada 6 fasa. Fasa pertama 1939 hingga 64, di mana didikan awal agama itulah yang membentuk dirinya, termasuk daripada datuknya yang kerap dirunding oleh Tunku Abdul Rahman sebagai ulama besar. Kemudian daripada 64, pada tahun 64 itulah beliau berjaya mendapat ijazah pengajian Islam daripada Universiti Melaya. Kemudian daripada tahun 64 hingga ke 78 kita melihat kedudukan beliau sebagai pegawai tadbir diplomatik, pernah menjadi penolong setiausaha di Jabatan Pengajian Perkhidmatan Awam, kemudian ketua penolong setiausaha ketika Majlis Gerakan Negara Mageran ditubuhkan selepas berlakunya rusuhan perkauman 13 Mei 1969. Dan itu pengalaman beliau melihat Tun Abdul Razak sebagai bapa politik kepada beliau, sehinggalah pada tahun 78 melepaskan jawatan dan kemudiannya menceburi bidang politik, mengambil alih kerusi kepala batas dari bapa beliau. Dan dari 78 hingga 87 kita melihat bagaimana beliau berada dalam Parti UMNO dan juga memegang beberapa jawatan dalam kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pertahanan, di Jabatan Perdana Menteri. 87 hingga 1990 menarik untuk melihat beliau, tokoh yang ada pendidikan agama, nilai kesabaran yang tinggi, setia pada parti walaupun menang jawatan naib presiden tetapi tidak diberikan jawatan dalam kerajaan kerana berada dengan kem yang berbeza, bukannya dengan kem Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu. Tapi sepanjang 3 tahun selepas itu berada dalam sabbatical politik. 1990 beliau kembali semula berdasarkan kepada faktor kesetiaan, dan saya rasakan daripada 1990 hinggalah ke 2003 bagaimana beliau dalam pemilihan parti 1993 tewas kerusi naib presiden tetapi diberikan jawatan
dalam kerajaan ironi daripada apa yang berlaku pada tahun 1987 hingga 1990, dan bagaimana selepas itu beliau memenangi semula jawatan Presiden pada tahun 1996 dan diberikan jawatan sebagai Menteri Luar Negeri. Dari situ sifat diplomasi halus yang ada pada beliau, yang mau berunding, tidak bertikam lidah, tenang sebagaimana yang dikatakan oleh YB, itu sebenarnya menunjukkan watak sebenar kepada Pak Lah, Mr. Nice Guy, Mr. Clean, sehinggalah berjaya menjadi timbalan Perdana Menteri pada tahun 1999. Yang keempat, di bawah Tun Dr. Mahathir, akhirnya menjadi Perdana Menteri. Dan fasa terakhir daripada tahun 2003 hingga 2009, sepanjang tempoh itu kita melihat adanya perubahan dalam kesinambungan sumbangan dalam banyak perkara. Ramai yang tidak mahu bercakap tentang sumbangan beliau dari segi reformasi yang dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan modal insan, bagaimana sektor pertanian dikembangkan, semula bioteknologi diangkat, wujudnya koridor-koridor yang bersifat untuk pengukuhan ekonomi, bagaimana mahu membenteras rasuah, menumbuhkan Institut Integriti Malaysia, melancarkan Pelan Integriti Nasional ketika itu. Kesemua ini berlaku di bawah kepimpinan beliau. Saya pernah berpeluang menjadi moderator bersama dengan beliau di atas satu pentas dalam program yang dilancar oleh Institut Integriti Malaysia, dan saya rasakan di situlah antara sumbangan besar beliau ke atas nilai integriti politik yang cuba beliau kembangkan. Dan saya rasakan ini merupakan satu dasar keterbukaan amalan demokratik yang kemudiannya membolehkan kita melihat perubahan-perubahan yang menelusuri selepas itu. Mungkin Taufik nak tambah? Saya nampak, ya betul apa yang seperti yang Prof. Datuk sebutkan sebentar tadi. Begitu panjang perjalanan politik Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan saya lihat Tun Abdullah Ahmad Badawi ini sebagai pembuka kepada naratif baru politik negara. Dan kalau di Indonesia, kita ada B.J. Habibie dan Ainun, pasangan yang begitu sejoli dan kemudian menjadi ikon pencintaan di Indonesia. Tapi di Malaysia kita ada Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi bersama dengan Datin Seri Endon, kemudiannya Tun Jane sekarang, dan ini menggambarkan bahawa ada duplikasi ataupun boleh saya katakan seolah-olah cinta itu bukan sekadar dicontohi ataupun menampakkan pembangunan terhadap usaha bersama-sama bagi membangunkan negara, tetapi pada waktu yang sama kita juga lihat orang yang berada di sisi beliau itu sangat penting, seperti mana di Indonesia itu Ainun dengan Habibie, maka Abdullah dengan Datin Seri Endon, kemudian Tun Jane ini sebenarnya merupakan pengukuhan kepada sosok tubuh Tun Abdullah Ahmad Badawi itu sendiri. Dan yang kedua, saya setuju sebenarnya kalau kita lihat resepi ataupun rahsia kekuatan yang ada pada Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi itu, iaitu ketenangan adalah punca pada kekuatan beliau berhadapan dengan pelbagai cabaran, sama ada daripada dalam parti itu sendiri ataupun tentangan daripada luar. Dan kita sebenarnya mempunyai satu kurnia, iaitu Tun itu sendiri. Kita lihat perbezaan dalam kalangan pemimpin-pemimpin politik yang lain, sukar untuk kita letakkan persamaan yang ada dengan Tun itu sendiri. Jadi inilah satu anugerah yang besar kepada negara kita. Hari ini kita kehilangan seorang tokoh negarawan yang luhur untuk kita kenang sehinggalah sampai bila-bila. Kita kerap bercakap apabila kehilangan seseorang. Bila mana beliau ada, banyak perkara diperkatakan, banyak tomahan dilempar. Sedangkan antara perkara utama yang telah beliau bawa, saya rasakan berunding, berpartisipasi, terbuka, melihat kepada politik konsensus, melihat kepada politik kolektif, membenarkan nilai bersetuju dalam tidak bersetuju. Kesemua itu berlaku dalam tempoh masa 2004 hingga 2009. Keterbukaan itu yang kemudiannya juga membawa perubahan dalam dinamika politik tanah air. Sewaktu beliau ada, sosok itu antara yang perlu kita lihat adalah kesediaan untuk melepaskan jawatan, mengambil tanggungjawab atas apa yang berlaku di dalam pilihan raya 12, merasakan bahawa biar ada
satu transisi perubahan kepimpinan yang jarang mahu dilakukan oleh sesetengah pemimpin. Di situlah saya rasakan kematangan yang mungkin puncanya juga adalah didikan agama. Betul. Yang ada dalam diri beliau, kemudian sebagai pegawai tadbir diplomatik, dan antara perkara yang jarang juga diperkatakan adalah sumbangan di peringkat antarabangsa yang pernah menjadi pengentara untuk menjernihkan hubungan China dengan Jepun. Berusaha untuk membaiki di peringkat Asia Timur. Dan saya rasakan ini antara perkara-perkara yang barangkali perlu terus diperkatakan. Mungkin perlu ada puasan ke atas pemikiran yang saya tulis sebagai Badawi Risma ini. Daripada Abdullah Ahmad Badawi ini, saya rasa Badawi Risma ini telah membawa kepada, macam Dr. Taufik katakan tadi, keterbukaan ketika itu, satu landscape berubah. Walaupun jarang diperkatakan, saya rasakan penghargaan harus diberikan, pengiktirafan, penghormatan ke atas seorang negarawan yang telah memimpin dari tahun 2003 hingga 2009. Bagi saya, dua konsep yang saya belajar daripada dari masa pentadbiran beliau ialah servant leadership. Dia merupakan pemimpin yang berkata, don't work for me but work with me, kan. So I think servant leadership, the konsep tu memang kali pertama saya dengar masa tu, and kita buat banyak kajian telah dilakukan, banyak juga perbahasan dibuat berdasarkan servant leadership, dan mereka very inclusive, memberi equal rights kepada semua, kebebasan bersuara. Banyak yang beliau bawa, transformasi yang beliau bawa daripada pentadbiran lama dan di masa beliau. Keduanya Islam Madhari. Islam Madhari merupakan satu konsep baik. Walaupun dari nama kita nampak dia very Islamic, tapi dia punya pengertian secara teliti, kalau kita lihat, dia lebih kepada semua, secara holistik dalam pentadbiran negara. Jadi Palah, seperti yang kita semua tahu, beliau merupakan seorang negarawan yang disanjungi, dan juga beliau merupakan pemimpin yang sanggup mengambil tanggungjawab dan meletak jawatan. Itu yang penting. Hari ini saya melihat Tun Mahathir pun ada mention dalam kenyataan beliau, dia punya keberanian untuk meletak jawatan dan mengambil tanggungjawab. Itu yang satu sifat yang boleh dikatakan penting untuk, yang harus ada untuk pada setiap pemimpin. Jadi kita berdoa, sembahyang untuk roh Pak Lah, dan sekali lagi kita ucapkan takziah kepada keluarga beliau. Dan yes Prof, ada lagi apa-apa? So Prof ada banyak dia nak cakap pasal 3 buku. Tidak, perkara lain yang perlu juga kita perkatakan adalah beliau kerap menyatakan tentang rakyat dahulu, saya kemudian. Konsep Islam Hadari tadi berkaitan dengan ketamadunan Islam, kerajaan yang adil, melahirkan mereka yang berjiwa kukuh, mempertahankan nilai moral, mahu memperkukuhkan alam semula jadi, mahu melihat bahawa ada perubahan, kerana kita juga harus akur. Beliau mengambil alih daripada seorang pemimpin yang menerajui negara selama 22 tahun. Dari satu saiz kasut yang besar, banyak ekspektasi, harapan pada beliau. Jadi apa beliau lakukan? Dalam konteks itu, kita harus melihat bahawa beliau cuba melakukan perubahan dalam kesinambungan. Beliau melihat konsep cemerlang, gemilang, terbilang, di mana dirasakan perlu ada nilai dalaman, software untuk melengkapi hardware ataupun perubahan fizikal dari segi infra, dari segi kemudahan yang ada pada negara kita ketika itu yang seiring dengan negara dunia pertama. Jadi mentaliti dalam kalangan masyarakat yang mahu diubah ketika itu adalah supaya mentaliti itu menjadi mentaliti dunia pertama. Ada ilmu, kemahiran, kebolehan, tetapi diselaputi dengan nilai karakter, sahsia, akhlak, akidah yang kuat, dan dalaman itulah yang akan membantu kita bergerak ke hadapan dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan kepada usaha ke arah perubahan ketamadunan yang baru. Walaupun kita ucapkan tahsiah kepada keluarga beliau supaya roh beliau akan dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama mereka yang beriman, dan saya percaya legasi itu juga akan dinilai satu hari nanti. Dan Allahyarham Tun juga, saya lihat dari aspek keluarga, beliau sentiasa simpan keluarga dia dekat dengan dia, dan saya lihat the family connection dia kuat. Setiap kali saya lihat posting menantu dia
Khairi Jamaluddin, saya lihat kawan dia, berapa kawan dia Kalimula dan sebagainya, saya lihat mereka mempunyai satu hubungan yang baik dan mereka mempunyai satu very high respect towards Tun. So saya harap ini sebab jasa yang telah dibuat oleh beliau dan karakter Tun sendirilah. Jadi Prof ada apa-apa nak tambah sebelum? Kita lihat Prof, satu-satunya Perdana Menteri di Malaysia, kita tak panggil, kebanyakan masyarakat kita tak panggil Tun Tan Sri kepada beliau, tapi panggil panggilan Pak Lah. Jadi Pak atau Bapa tu seolah-olah dia ada nama satu lagi, Tok Wan nama dia. Oh, itu mungkinlah satu. Tadi saya lihat orang panggil Tok Wan. Tapi seolah-olah menggambarkan Tun ini seorang ayah kepada rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, pelbagai etnik. Dan kita lihat hari ini yang hadir bagi penghormatan kepada beliau daripada padri, sami, masyarakat semua. India, semua kedutaan dan lautan ziarah daripada Singapura, Lee Hsien Loong. Jadi ini menggambarkan bahawa satu penghormatan yang cukup tinggi kepada beliau sebagai seorang ayah negarawan yang cukup ulung, yang seperti mana yang Prof Datuk sebut sebentar tadi, kenapa apabila sudah tiada baru kita nak mengenang jasa. Tapi saya lihat inilah perjalanan fitrah dalam masyarakat. Tapi yang paling penting iaitu bagaimana legasinya itu tidak tenggelam begitu sahaja. Dia ada dan sebati dalam masyarakat, namun tidak timbul secara jelas lepas pentadbiran beliau. Namun kita lihat sumbangan yang besar, misalnya seperti Prof Datuk sebut sebentar tadi, soft diplomasi itu, bagaimana ketegangan pada suatu ketika itu, ketegangan hubungan antara China dan Jepun. Tetapi apabila Malaysia selaku pengurusi ASEAN mengemudi ASEAN pada tahun 2005, meletakkan Presiden China dengan Perdana Menteri Jepun di bersebelahan antara satu sama lain, ada satu ketika itu Perdana Menteri Jepun memerlukan sebatang pen. Tapi Tun Abdullah memujuk ataupun meminta Presiden China untuk meminjamkan pen. Dengan satu gambar itu boleh menceritakan segala-galanya tentang kehebatan diplomasi yang ada pada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan kemudiannya tentang hubungan kita dengan Singapura apabila membatalkan Jabatan Bangkok pada satu ketika dulu. Bagi saya perbincangan apa saja rundingan akhirnya membawa kepada hubungan yang baik kepada kedua-dua buah negara ini yang kita perlu angkat, sanjung. Dan saya juga tak nak tertinggal bercakap tentang pendidikan Prof Datuk dengan Datuk, iaitu pada era Tun Abdullah Ahmad Badawi, beliaulah seorang pemimpin yang memecahkan Kementerian Pendidikan daripada satu kementerian kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelajaran. Beliau nampak ada keperluan untuk memfokuskan tentang pembangunan pelajar di peringkat sekolah rendah, menengah dan mengasingkan di peringkat pengajian tinggi. Inilah gambaran bahawa beliau sangat dekat dengan sistem pendidikan. Beliau juga pernah menjadi guru sebelum itu. Jadi mau tidak mau akhirnya beliau melaksanakan pendekatan tersebut dan diwarisi sehingga hari ini ada dua kementerian yang khusus mentadbir pendidikan peringkat sekolah dan kemudian peringkat tinggi. Kehadiran ramai pemimpin di Majlis Pengkebumian juga telah membawa kepada beberapa ramalan. Apakah itu juga akan membawa kepada perubahan dalam landscape politik tanah air berdasarkan kepada perbalahan yang kita lihat sebelum ini? Apakah itu juga akan membawa kepada arah baru? Kita tak tahu. Tapi yang penting adalah bagaimana beliau telah diberikan penghormatan oleh kerajaan, diberikan satu majlis pengkebumian bertaraf negarawan di Makam Pahlawan. Saya rasa itu penting supaya generasi akan datang tahu bahawa ini juga adalah sumbangan salah seorang Perdana Menteri dalam konteks kepimpinan tanah air. Ni tadi ada kawan saya ingat dia tanya saya bagaimana nak dalam khususnya di politik ni dia nak tempat nama baik di kalangan rakyat. Saya macam mana ahli politik boleh dapat nama baik? Saya cakap kepada Prof, saya cakap satu, you kena meninggal dunia, mati. Kalau tidak, you kena pergi penjara. Kerana saya lihat, ini contoh Tun Samiwelu, Tun Badawi, sebagainya. Selepas mereka meninggal, orang rakyat mula kata dia mereka baik. Semua benda-benda baik yang dibuatnya keluar.
orang meluahkan kata dia Tun ni baik dia macam Tun Mahathir ni kata dia ni baik sangat, dia ni sanggup letak jawatan dan sebagainya. Macam itulah Tun Samiwelu. Masa Datuk Seri Najib dah masuk penjara, dia cakap baru semua orang kata Datuk Seri Najib paling Perdana Menteri paling yang baik sebagainya. Jadi saya rasa mungkin antara dua ni yang boleh pastikan kamu ni dapat nama baik dalam dunia politik ni kot. Ini joke aside lah. I was just sharing. Saya rasa kena ubah budaya ni Datuk. Kan, supaya tidak berterusan dan pada waktu yang sama kita menghargai tokoh dan pemimpin tu sewaktu mereka masih hidup. Dan apa lagi yang kita dapat kalau beliau sudah pergi meninggal dunia dan tidak mampu lagi untuk menjaga hubungan yang baik antara pemimpin bersama pemimpin yang lain. Dan seperti mana yang Prof Datuk sebut sebentar tadi, hari ini juga satu gambaran bahawa pemimpin-pemimpin yang berbeza pandangan dapat jumpa bersama walaupun ada sedikit kekok di sana, namun ini seolah-olah isyarat bahawa politik ini boleh berubah, dinamik politik boleh wujud ya sekiranya ada kepentingan-kepentingan tertentu dan bermula dengan satu peristiwa, mungkin peristiwa penghormatan terakhir ini adalah pencetus kepada usaha-usaha kesinambungan ataupun hubungan kerjasama yang lebih baik dalam kalangan pemimpin politik di Malaysia. So kepada penonton, kami ingin mendengar daripada anda pandangan anda atau topik anda rasa yang relevan kalau kita boleh bincang dalam podcast kita. Untuk itu saya mohon like, kongsi dan langganlah podcast kami supaya kami boleh terus membawa tetamu-tetamu handal seperti Dr. Taufik untuk menyampaikan isu-isu semasa, untuk kita bincang pasal ekonomi, halal negara dan sebagainya supaya rakyat dapat manfaat daripada podcast ini. Sekian, terima kasih.